Guys, kalau sebelum ni aku dah pernah borak pasal sejauh manakah kekuatan hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast. Tapi untuk dalam video kali ni aku agak tertarik tau nak borak pasal sejauh manakah tahap kekuatan seorang hero hunter iaitu Garo. Serius guys, Garo ni merupakan one of the best character dalam series One Punch Man tau. Dia punya aura, skill bertarung, memang padu guys. So guys, korang dah ready ke belum untuk aku borak pasal sejauh manakah tahap kekuatan Garo? Tapi sebelum kita start, kalau korang boleh like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang padu sebagai contoh macam Naruto, Attack on Titan maupun One Punch Man, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okay? Let's go! So guys, macam apa yang kita tahu, Garo merupakan seorang ahli bela diri di bawah didikan hero kelas S ranking nombor 3 iaitu Silver Fang. Kalau kita nak cakap pasal kekuatan Garo, sejujurnya kalaulah Garo ni join Hero Association 100% aku yakin sangat Garo deserve untuk berada dalam Hero Kelas S, dan Garo memang selayaknya menjadi penerus untuk Silver Fang selepas beliau bersara. Sebabnya tahap kekuatan untuk karakter Garo ni memang cukup luar biasa guys. Dengan tahap kekuatan yang Garo ada, aku boleh cakap Garo tak ada masalah untuk mengalahkan beberapa Hero Kelas S yang lain. Buktinya Garo sendiri pernah menewaskan beberapa Hero Kelas S, sebagai contoh Tank Top Master, Silver Fang dan yang lain. So basically skill terhebat untuk karakter Garo sebelum dia berubah menjadi monster adalah dia mahir menggunakan teknik Water Stream Rod Smashing Fist. Jadi kelebihan untuk karakter Garo memang merupakan hand to hand combat. Bila Garo fight dengan lawan yang memang menggunakan style pertarungan jarak dekat, aku boleh cakap Garo mempunyai advantage yang cukup tinggi disebabkan teknik Water Stream Rod Smashing Fist ni memang merupakan satu teknik yang balance dari segi bertahan dan menyerang. Malah sebelum Garo menjadi monster sekalipun, Garo telah menjadi satu ancaman yang cukup besar terhadap tim hero dan monster. Tapi still jujurkan guys, sebenarnya aku nak sangat tengok Garo fight dengan monster Goketsu dalam form human Garo tau. Sebab macam apa yang kita tahu, monster Goketsu merupakan seorang ahli bela diri yang cukup hebat sehingga kan karakter seperti Suryo dengan mudah je telah ditewaskan oleh Goketsu. So aku tak tahulah apa yang akan jadi bila Garo fight dengan Goketsu dalam human form dia. Tapi bila Garo dah mula masuk ke peringkat seterusnya untuk menjadi monster, tahap kekuatan Garo makin meningkat dengan cukup tinggi. Apa yang lebih mengejutkan, tubuh Garo seakan beradaptasi dalam setiap pertarungan. Maksudnya makin kuat musuh yang Garo lawan, makin bertambah power lah untuk karakter Garo. Kalau dalam human form yang awal, mungkin Garo agak struggle untuk fight dengan hero kelas S ranking atasan seperti Silver Fang, Genos dan yang lain. Tapi sejak tubuh Garo seakan mula beradaptasi atau melebihi limit tubuh beliau, tahap kekuatan Garo terus je meningkat dengan cukup luar biasa. Malah penampilan untuk karakter Garo pun dah mula berubah, terutamanya warna rambut beliau. Waktu Garo belum berubah menjadi monster sepenuhnya pun, Garo dah fight tanpa henti dengan karakter-karakter yang kuat, termasuklah King Monster sekalipun iaitu King Orochi. Tapi bila Garo dah berubah menjadi form monster, level ancaman untuk karakter Garo memang boleh clarifikan sebagai ancaman dragon. Tahap kelajuan, skill bertarung, durability untuk karakter Garo semuanya terus berubah, dan dekat sinilah kita boleh nampak level untuk karakter Garo ni dah mula melebihi tahap kekuatan untuk kesemua hero kelas S kecuali Blast. Sebab aku yakin waktu Garo baru je masuk form monster beliau, Garo still tak boleh nak kalahkan Blast. Tapi dalam form monster Garo, Garo dah mula mampu untuk meniru teknik-teknik lawan yang lain sehingga kan Garo telah berjaya untuk menewaskan Silver Fang. Kalau dari segi kelajuan, Garo tak ada masalah untuk menandingi kelajuan Flashy Flash dan Platinum Sperm. Basically dua karakter yang aku sebut tadi tu pun bukan kaleng-kaleng tau. Tapi bila Garo dah dapat satu kekuatan dari entiti misteri digelar sebagai Alien G ataupun God, semuanya mula berubah, yang mana tubuh Garo terus dia berubah menjadi satu entiti kosmik yang cukup menakutkan, iaitu Awaken Garo Cosmic Fear Mode. Tahap kekuatan Garo dalam form kosmik dia ni memang scary guys. Tak ada siapa pun hero yang mampu untuk mendekati Garo sebab Garo telah mengeluarkan cosmic radiation sehingga kan manusia biasa terus je tak sedarkan diri dan berisiko untuk korban apabila mendekati Garo. Tambahan dengan kekuatan kosmik Garo, Garo mampu untuk fight satu lawan satu menentang hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast. Malah ada satu momen tu kelihatan tahap kekuatan Garo melebihi kekuatan Blast sebab semua teknik yang mampu digunakan oleh Blast mampu ditiru oleh Garo sampailah satu masa Saitama perlu
mampu hentikan Garou. Kali ikutkan Garou dah bagi fight yang cukup sengit dekat Saitama tau. Cumanya itulah silapnya karakter Garou ni dia pergi jadi villain dalam series One Punch Man. Memang makan penampor Saitama lah jawabnya kan. So secara overall aku boleh cakap buat masa sekarang Garou merupakan lawan yang terkuat untuk Saitama, walaupun Saitama tak terkesan sangat pun dengan Garou. Tapi bila Garou dalam form kosmik, aku boleh katakan tak ada hero lain yang mampu untuk hentikan Garou selain daripada Saitama. Dan kalau Garou memilih untuk menjadi hero, 100% Garou layak sangat untuk berada dekat rank top 5 hero kelas S. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.